Mata untuk Malaysia. Haziq. Mudah untuk Wan Himbam. Bobby. Simbam. Mudah. Norazan Nordin. Dibantu oleh Haziq. Sedikit jauh. Baik. Itu. Kan ini adalah mata yang akan Norazan Nordin. Oh, baik. Masih lagi dalam perlawanan walaupun ada hadangan. Sekali lagi Norazan Nordin. Baik. Yang diberikan oleh pihak lawan. Baik juga servis daripada Haziq. Walaupun first ball daripada pasukan India itu Haziq. Sasaran 3. Baik. Dan juga Norazan Nordin dapat melunaskan tanggungjawab dia dengan baik. Ini adalah satu tanda tinggikan semangat anda semua kerana ramai. Satu sasaran yang mencari. Masih lagi dalam permainan. Itu mata akhir 14. Wosumbam. Oh. Tenangan perlu diambil oleh pasukan Malaysia. Haziq. Hanya slope mudah. Clearance daripada Wasimbam. Come on, Norazan Nordin. Satu pukulan stroke mencari baseline dan ianya berjaya. Set pertama milik Malaysia. Tahan nafas tu tadi. Tahan nafas. Alhamdulillah, regu pertama di set yang pertama sudah pun digalas dengan baik oleh Norazan Nordin, Zulai Fendi dan juga Haziq Nizam. Baru je set yang pertama. Sasaran 7 agak terbuka pada pandangan saya. Itu dia cubaan menjadi set 7. Bobby. Tapping. Masih lagi. Pak Along. Belum lagi. Wah, inilah dia yang diperkatakan 2-3 hari ini. Menggunakan kepala sahaja untuk mematikan rally ini. Namun begitu kredit harus diberikan oleh kepada Zulai Fendi kerana berjaya mencungkil, tapi umpanan beliau melepasi Wan Himbam. Mudah daripada Haziq. Umpanan dan shot untuk melepasi gelanggang. Dan ianya sekali lagi era untuk Bobby. 8. Servis daripada Haziq. Side 3. Walaupun ia menyungkakan bola itu lepas. Norazan Nordin. Umpanan tinggi. Baik. Satu pukulan melepas. Hanya tolakan ke kepala Norazan Nordin. Sasaran 3. Norazan Nordin, come on. Baik. Walaupun sudah dibaca oleh Wan Himbam daripada Zulai Fendi. Haziq mencari sasaran 7, berjaya. Ketenangan hit oleh pasukan Malaysia. Alhamdulillah. Wan Himbam membantu Malaysia menamakan regu yang pertama. Menepuk-nepuk dada, tanda lega.